Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ni dia guys, QJ Moto ATX 250X. Alright, untuk QJ Moto ni dia main dengan dua spek, yang biasa dengan yang X. Okey, yang depan aku ni ialah spek X. Apa beza dia? Dia main yang X ni dia main dengan rim lidi. Lepas tu fork upside down. Lepas tu dia main dengan monorack dengan ada box. Cuma box ni kita tak ada untuk aku lah. So dia main siap dah lah. So dia siap dah, ada bar, ada spotlight, nak dashcam. Dashcam pun dah ada kat depan ni. Dengan enjin 249cc, single cylinder liquid cool, menghasilkan 24.8 horsepower dan 24 Newton meter torque. So motor ni tak berat sangat. Motor ni lebih kurang dalam 164 kilo sahaja. Dia main dengan upside down fork, brake caliper 2 port daripada QJ Moto. Dah siap dah ECS, ABS, rim bersaiz 14 inci, tayar bersaiz 110/80. Di bahagian belakang ada disc brake, ada ABS, rim bersaiz 13 inci, tayar saiz 130/70. Bahagian belakang double absorber. Dah ada botol siap boleh adjust lagi ya. Absorber. Windshield ni dia boleh adjust lah. Kita tarik sini. So dia boleh naik ke atas macam ni. Dia bukan fit dah. So kita tarik balik, dia akan turun macam ni. So aku lebih suka dia naik macam ni, lebih nampak menarik. Okey, menggunakan sistem keyless. Okey, untuk kalau kita nak buka switch motor ni, hanya kita on sekali dan tekan untuk kunci. Dekat dia remote ni ada button untuk buka seat. So seat dah boleh buka. Tu seat dah. Ruangan dia tak berapa besar. So aku dah letak sini helmet stern, helmet separuh. So dah ada tool siap dah kat sini. Tangki minyak 12 liter. Keyless dia kita on. Meter dia. Meter TFT yang sangat lawa. So ini dia punya button-button lah. Button sini untuk hazard light. Dia special sikit ya. Kalau kita nak start, dekat sini dia ada untuk off engine. Nak start balik, tarik kelas. Okay, so kita off balik. Sini untuk button spotlight. Ini untuk signal light, horn. Ini untuk menu. Nampak? So kita boleh tengok menu kat sini ya. Open, close, right. Okay. Dan sini ada untuk passing light, highlight, semua dekat sini. Ada handbrake ya. Macam handbrake kita tarik sini. Lepas tarik kita tolak saja. So kita ada handbrake. Untuk nak adjust dia punya high beam, kat sini high beam dia. So kalau kita nak buka high beam, kita tolak saja macam ni. Dia high beam. Tak balik biasa. Untuk tekan sini passing light. Ini high beam, low beam, passing. Menu bila kita tekan ke atas, dia akan keluar lah menu-menu untuk lampu, untuk pencerahan lah, apa semua, language, information, semua ada kat sini. Okey. So meter kita boleh pilih ya. Nak auto ke, kita nak ambil yang cerah punya ke, yang gelap kan. Okey, untuk meter kita akan tengok sini untuk minyak, sini untuk temperature, traction control, ABS, dan dia boleh tengok juga untuk pressure tayar. Okey, ada dua kompartmen lah kat sini. Boleh tahan juga, dia punya besar. Di sebelah kiri kita boleh letaklah barang phone ke apa-apa yang barang peribadi. Okey, dia ada charging port. Ada type C, type A pun ada juga. Okey, untuk lampu depan menggunakan full LED. Signal pun full LED. Siap ada daylight lagi. Lampu depan dah macam projektor lah. Sini boleh nampak dia punya dashcam.
Spotlight memang menarik. Komplit lah. Tak payah pening-pening nak tambah apa-apa. Di bahagian lampu belakang. Lampu belakang. Ni pun signal belakang, LED juga. Jom kita break. Okeylah, ni dah keadaan. Lepas kita on semua lampu, spotlight, low light, highlight, signal. Seat memang sedap lah. Sangat lembut lah. Tapi aku naik ni aku kena ginjat sikit sebab aku punya tinggi 167. Kaki agak di hujung-hujung jugalah. So untuk dapatkan harga, hampa boleh tengok dekat description. Aku akan letak nombor Mr. Richard dengan Mr. Aping ya. Ataupun boleh terus walk in ke Taikon HQ Datuk Keramat. Takat ni saja video untuk ATX 250 daripada QJ Motor. Kita akan jumpa di next video. Video kita test ride nanti. Alright. Jumpa lagi. Bye.